Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita pada kali ini bertajuk Pedagogi Kepelbagaian Budaya. Prinsip pedagogi kepelbagaian budaya. Terdapat 5 aspek penting yang perlu diberi penekanan. Pertama, inklusiviti, iaitu semua pelajar tanpa mengira latar belakang diberi tempat dalam proses pembelajaran. Ia juga mewujudkan ruang selamat dan mesra budaya. Kedua, keadilan sosial. Ianya menentang penindasan budaya dan stereotip. Seterusnya, ia menyokong pendidikan yang menjurus ke arah perubahan sosial yang positif. Ketiga, kesedaran diri guru. Guru perlu menyedari nilai dan kepercayaan diri sendiri serta bagaimana ia mempengaruhi gaya pengajaran. Refleksikan diri penting untuk mengenal pasti sebarang bias secara tidak sedar. Keempat, pengajaran responsif budaya, di mana guru perlu menyesuaikan bahan dan kaedah pengajaran agar relevan dengan latar belakang pelajar. Contohnya, guna contoh dari komuniti pelajar dalam pengajaran matematik ataupun sains. Dan yang terakhir, yang kelima, perkongsian kuasa dalam pembelajaran, di mana pelajar diberi ruang menyumbang idea, pandangan dan pengalaman. Hubungan antara guru dan pelajar juga berteraskan kerjasama dan bukannya dominasi. Seterusnya, mari kita lihat apakah pendekatan pengajaran pelbagai budaya. Terdapat 5 pendekatan utama yang boleh digunakan oleh para guru untuk pengajaran kepelbagaian budaya. Yang pertama, pengajaran berpusatkan pelajar, di mana pelajar dilihat sebagai subjek aktif yang mempunyai pengalaman hidup yang berharga, sementara guru bertindak sebagai fasilitator. Kedua, pembelajaran kooperatif, di mana aktiviti berkumpulan yang mendorong pelajar daripada budaya berbeza bekerjasama dan belajar antara satu sama lain. Yang ketiga, pembelajaran berasaskan projek, project-based learning. Pelajar menyelesaikan isu atau tugasan berkaitan kehidupan sebenar dan budaya mereka. Keempat, dialog antara budaya, perbincangan yang menggalakkan persefahaman antara pelajar daripada latar belakang budaya yang berbeza. Dan yang kelima, pengintegrasian nilai budaya dalam kurikulum, di mana kurikulum digubal atau disesuaikan agar mencerminkan pelbagai nilai dan perspektif budaya. Sekarang, mari kita lihat apakah aspek kepelbagaian budaya yang sering wujud di dalam kelas kita. Yang pertama, bahasa ibunda. Kedua, adab resam. Ketiga, nilai dan kepercayaan. Keempat, cara berfikir dan belajar. Dan yang terakhir, latar belakang sosioekonomi. Terdapat beberapa cabaran yang perlu dihadapi guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kepelbagaian budaya dalam bilik darjah. Yang pertama, kurangnya kefahaman guru terhadap budaya pelajar. Kedua, bahasa menjadi penghalang komunikasi. Ketiga, bias dalam bahan pengajaran. Keempat, stereotip terhadap kumpulan etnik tertentu. Terdapat beberapa kelebihan yang akan diperoleh apabila kita melaksanakan pengajaran kepelbagaian budaya. Pertama, pelajar sendiri akan belajar menghormati dan memahami perbezaan di kalangan mereka. Kedua, bilik darjah akan menjadi dinamik dan pelbagai perspektif. Dan yang ketiga, memperkaya pengalaman pembelajaran secara menyeluruh. Sekarang, mari kita lihat apakah kaedah yang boleh digunakan bagi melaksanakan pengajaran kepelbagaian budaya. Pertama, kaedah dialog, iaitu pelajar diberi ruang untuk berkongsi pengalaman budaya mereka melalui perbincangan secara terbuka. Kedua, kaedah inkuiri sosial, di mana pelajar menyiasat isu-isu sosial atau budaya dari perspektif yang pelbagai. Ketiga, kaedah bermain peranan ataupun simulasi, di mana pelajar akan menjiwai situasi yang mencerminkan konflik atau interaksi budaya untuk memahami empati. Dan yang keempat, kaedah integrasi kurikulum budaya, di mana guru menyepadukan kandungan budaya dalam pelbagai mata pelajaran seperti sejarah, geografi dan juga bahasa.
Sekarang, mari kita lihat apakah teknik pengajaran yang boleh kita gunakan bagi melaksanakan pengajaran pelbagai budaya. Pertama, guru boleh menggunakan teknik storytelling budaya iaitu menggunakan cerita rakyat, sejarah atau kisah tokoh dari pelbagai kaum. Kedua, teknik visual budaya di mana guru memaparkan gambar, video dan artifak yang mencerminkan budaya pelajar digunakan sebagai bahan bantu mengajar. Ketiga, penyesuaian bahan pembelajaran di mana penggunaan buku teks, lembaran kerja dan aktiviti-aktiviti disesuaikan agar pelajar dapat mengaitkan dengan budaya mereka. Dan yang terakhir, teknik aktiviti interaktif budaya di mana guru boleh merancang program menyambut perayaan pelbagai kaum, memasak masakan tradisi dan juga persembahan muzik ataupun seni budaya. Terdapat beberapa strategi pengajaran pelbagai budaya. Strategi adalah merujuk kepada perancangan yang menyeluruh untuk mencapai objektif pengajaran dengan berkesan. Terdapat 5 strategi penting yang dipaparkan di sini. Yang pertama, merancang kurikulum inklusif, iaitu untuk memastikan silibus mengandungi unsur budaya pelbagai kaum dan juga untuk mengelakkan dominasi satu perspektif budaya sahaja. Kedua, mewujudkan persekitaran positif dan selamat di mana guru perlu menghapuskan diskriminasi dan juga menunjukkan penghargaan terhadap pelbagai identiti pelajar. Ketiga, guru perlu diberi latihan profesional. Guru perlulah mengikuti kursus atau bengkel tentang sensitiviti budaya dan pedagogi responsif budaya. Keempat, penilaian adil dalam pelbagai bentuk. Contohnya, gunakan pentaksiran alternatif seperti pembentangan, portfolio yang akan mengambil kira gaya pembelajaran budaya yang berbeza. Dan yang terakhir, libat urus ibu bapa dan komuniti di mana kita boleh mengajak ibu bapa pelajar juga terlibat dalam aktiviti-aktiviti sekolah. Kita juga boleh melibatkan komuniti setempat dalam menonjolkan kekayaan budaya tempatan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat membantu anda untuk mengulang kaji pelajaran. Good luck!